Matahari hampir terbenam di bendang yang luas. Datuk duduk di serambi rumah kayu, menyiapkan sebuah wau tradisional. Aina berdiri di tepi pintu, memerhati di dalam diam. Aina, Atuk tak sihat ni. Boleh tolong Atuk tak? Tolong apa, Tok? Datuk tiba-tiba batuk dan memegang dada. Tolong Atuk bawa Wau ni ke pesta malam ni. Alah, Tok. Tapi Aina tak beranilah. Kalau Aina berani melangkah, Wau ini pasti terbang. Aina memegang wau di halaman rumah. Dari jauh, kelihatan lampu pesta di hujung kampung dan bayang-bayang orang ramai. Semua orang akan tengok saya. Aina tunduk. Dia semakin sangsi. Aina berjalan seorang diri merentasi bendang waktu senja. Angin mula kuat. Dia melintas sebuah jambatan kayu kecil yang telah usang. Saya tak boleh. Aina berlari kecil dalam hujan renyai. Angin bertiup kencang. Lalu wau tersebut tersangkut pada ranting pokok. Kertas wau koyak panjang. Dah rosak. Saya memang tuan. Dalam pantulan cahaya, seolah-olah bayangan Datuk berdiri di hadapannya. Perjuangan kita belum selesai. Orang yang kuat ialah orang yang bangun semula. Atuk yakin Aina boleh. Saya takut. Aina mengelap air mata. Lalu dia segera membaiki wau yang koyak itu. Wau itu kini kelihatan lebih cantik. Saya kena pergi. Aina melangkah semula dengan penuh yakin. Aina tiba di pesta. Orang kampung memandang ke arahnya. Aina menggenggam tali wau, menarik nafas panjang dan melepaskannya. Wah, cantiknya wau tu. Uish, tingginya dia terbang. Wau itu naik tinggi, berkibar, indah sekali. Aina berdiri di tengah bendang, memandang wau yang terbang tinggi. Datuk berdiri di beranda rumah sambil tersenyum bangga.